Dia isi tu comel nak tegak. Ni apa tu? Oh, ni dia kata comel ni. Ni kedai doyak Khemah tu. Oh, ni kuatai ke mana? Ni dalam kawasan ni Pahal lah ni. Gigi. Lewat lagi tadi malam ni. Tengok lagi jauh lagi. Isi molek tu tengok tu. Jauh ni. Jom. Tengok dia ya. Tak ada ya. Bahaya Syom. Dia macam ni nak makan comel. Ini dia lama. Dia harga special kat sini. Ni 35 kilo. Ni. Korang tadi. Dengan dah kita bagi. Ya. Dah gelak apa tu? Ya. Ini video. Ada kamar comel. Ini lepas. Ini lepas ni. Itu soalnya ada orang lama. Tapi mata molek. Molek. Allah mau je pada dia ni payah hak makan dia. Kuat tak ada. Astagfirullahalazim. Kita rindu pada dia. Mari makan dia. Dia. Tengah. Syom. Kita baru nak makan dia ni Allah. Baik benar dia ni. Aduh. Isi tapi nampak macam keren ni. Abang cuba dulu abang. Molek ni? Molek ah. Apa yang ini ni? Bagai. Hal ni kita tak kena ni. Sebab nampak macam kerah ni sebelah sini. Ni kerah. Awak tak kerah ni kerah ni. Awak dia lembek. Awak jual dia macam mana? Dia mau ni kau memang jauh ni. Tapi biasa okey je customer saya lah yang okey je makan. Ya. Dia mau kecil malik kau kawan ni. Dah 8 tua dah aku dia malik tadi. Memang jual dia. Bang, yang itu bang. Dia isi tu comel nak tegak. Saya makan. Macam ni, comel. Aduh. Saya pasti lah dia ni macam ni. Hati itu bang. Apa dia macam ni Kalau dia comel apa dia siapa?